Assalamualaikum. Alright geng. Tengok lubuk kapit hijau lagi geng. Aku repeat lubuk ni yang tempoh hari aku ada strike. Aku ada seekor haruan saiz lebih kurang 800 gram dekat sekilo lah dekat situ. Petang aku pergi petang. Waktu tu dah pukul 7. Terus sekarang ni hari ni aku repeat waktu pagi geng. Sekarang pukul 8 lebih, pukul 8.10 minit. Matahari pun dah naik. Tapi taklah berapa panas. Tengok belakang tu. Okey lah cuaca hari ni. So aku harap tak panas sebab belakang aku ni lapang. Kalau panas terik, balik aku. Okey lah geng, lubuk kapit hijau ni taklah susah nak pujuk ikan haruan geng. Tapi taklah senang pun. Yang penting rajin, sabar, percaya pada rezeki. InsyaAllah akan dapat hasil. Kalau tak ada, maknanya bukan rezeki kita hari ni. Okey geng, aku tak nak cerita banyak. Aku mungkin akan gunakan soft rock. Tengoklah nanti aku nak gunakan umpan apa. So sekejap lagi aku nak mula cast. Pada yang menonton, aku cakap terima kasih. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe dulu geng. So support channel aku. So terima kasih sekali lagi. Stay tune. Jom sembat. Alright geng, disebabkan tak ada sambaran langsung dekat spot first tadi, memaksa aku tukar spot. Jadinya aku jalan-jalan, aku jumpa spot ni. Try lukas. Bismillahirrahmanirrahim. Lukas soft rock pula. Tengok macam mana. Bertahan juga tebal ni. Tak apa, try cast dulu. Mungkin rezeki aku dekat sini. Kalau tup haruan makan. Spot tadi tu mustahil tak di haruan. Tapi mungkinlah dia tak aktif pagi ni. Hampir sambaran pertama. Tertanduk ni umpan aku. Tu sambaran pertama geng, pagi ni. Tapi dia tanduk je umpan aku. Tak apa. Allahu Akbar. Satu kesilapan yang engkau lakukan, patut engkau sembat. Jangan engkau tunggu padaan muka. Allahu Akbar. Dia dah tarik dah geng. Patutnya aku sembat terus. Okey. Tak apa. Pucuk lagi. Ada haruan kat sini. Sambaran yang kedua. Dah rasa tarik dia. Tapi tak percaya aku nak naikkan. Okey, tak apa. Okey geng, strike. Alhamdulillah saiz geng. Alhamdulillah. Aku pergi ke ikan ni. Allah Akbar. Alhamdulillah. Saiz babe. Mantap lah. Allahu Akbar. Rezeki pertama. Taklah besar sangat, tapi okey lah. Langit dijulang tanpa sandaran, singgah sana gaib di ufuk sepi. Alhamdulillah. Syukur rezeki pertama geng.
Alright. Ada manis, ada mantap. Nasib baik tak kena mata kail. Okey dah geng. Nak cerita lah, pengajaran sikit hampir kena tadi. Hati-hati pegang ikan kalau mata kail tengah dekat mulut macam ni. Takut kalau dia meronta-ronta kena mata kail tu, makan modal. Okey dah geng, mantap. Strike pertama kat lubuk ni, size not bad. Walaupun haruannya berkutu, aku ambil juga. Ni rezeki. Mantap. Kasih tapau. Alright geng, ambil jut. Lek, sabar. Tahan saya sing. Dekat sekilo ni. Buka. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Disebabkan cuaca agak panas geng, aku nak kena rendam ikan ni. Ambil kayu, pacak tepi parit. Ya. Okey. Rendam sekadar dia kena air je. Dia tak perlu tenggelam sangat pun. Keharuan ni tak apa, jadi basah. Allah Akbar, alhamdulillah. Tengok apa jadi dengan aku soft rock. Terpelik out. Syukur rezeki yang pertama membuahkan hasil geng. Sekarang kat pukul 10 aku sampai spot tadi. Spot first aku sampai tadi pukul 8. Dah 9 lebih baru dapat. Yalah, siapa nak tahu rezeki tu. Kalau kata orang confirm tu tidak lah. Ada letuk patu geng kat situ geng. Itu besar ruannya. Try baling. Bismillahirrahmanirrahim. Pujuk. Aku pujuk sampai dapat. Betul-betul dia menunjukkan rupa. Tak mungkin lah ikan puyuh tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright geng, lubuk macam ni aku kongsikan sikit lah tip dia. Yang penting korang jangan karau laju. Lepas tu kalau kau nampak ada lubang-lubang dekat celah-celah kiambang tu kan, kau fokuskan dekat spot-spot tu. Boleh stopkan sekejap umpan korang tu. Kadang-kadang ikan ni dia takkan kejar waktu umpan kau tu bergerak, tapi bila umpan kau tu leka, cepuk dia makan. Gitu. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah aku boleh buat macam tu? Alah. Apa nak dikata, aku ragu-ragu nak sambah. Nak simbat. Allah Akbar. Jenuhnya mujuk. Sabar je lah. Melekat buat dia. Okey guys, Alhamdulillah. Strike kedua geng. Mantap. Ini relax lah brother. Okey, kalau nak ekorkan saiz ni tak adalah besar sangat, tapi sebabkan aku nak pakai ikan ni,
untuk buat lauk. Aku tapau geng. Strike kedua haruan, saiz not bad, tak surut, tak besar, tapi sedang-sedang, akan masuk jut juga. Mantap geng. Strike kedua Soft Rock Caterpillar handmade daripada FG Craft. Mari ya, kita ambil dulu. Alhamdulillah. Masuk air. Tak pasal-pasal aku ni kang. Yang dipegang, yang dikendong berciciran, yang dikejar tak dapat. Naya je kang. Okey. Alhamdulillah, tapau 2 ekor rezeki. Ya, itulah namanya berkat kesabaran yang setelah sejam aku kumpau. Kat spot pertama tadi. Masuk spot ni ada rezeki. Alright geng, ni dia Soft Rock Caterpillar handmade daripada FG Craft. Jom sambung lagi geng, sambung lagi. Alhamdulillah. Itulah kau, orang dah pesan. Jangan kuat sangat sakat orang. Kan akhirnya melekat juga. Bayang strike ketiga, aku shot ni ikan yang tanduk aku. Yang tanduk Soft Rock aku dua kali tadi. Ikan makan dalam. Aku terpaksa release balik ikan ni geng, sebab kecil sangat berbanding aku dapat yang kedua tadi. Okey, pandai dia melompat cari tempat sendiri. Dia mencari tempat nak lepaskan diri. Okey, so aku terpaksa lepaskan strike yang ketiga tadi. Kecil berbanding yang nombor 2. Itulah cara aku, bukan lepaskan suka-suka. Sebab bila tak berkeperluan tu, aku akan lepaskan semula. Dia nak makan, bukan aku nak tahu. Okey geng, alhamdulillah 3 ekor strike, 2 tapau, 1 release. Lagi nak sambung lagi. Yang meletup kat sana tadi tu masih lagi menguji kesabaran aku, tapi tak apa lah. Tunggulah sekejap lagi, kot dia nak makan kan. 2 kali dia meletup, mungkin dia sambal anak ikan. Alright geng, panas terik geng. Dah pukul 11.20. Aku pun rasa pening-pening macam nak pitam ni. Sekarang cuaca memang kau panas geng. Apa boleh buat, itulah keadaan sekarang yang kita kena hadap. So demi mengelakkan aku daripada ada masalah-masalah lain, lebih baik aku balik dulu geng. So cukuplah sekadar 3 ekor yang aku strike, 2 aku masukkan dalam jut. Ini dia. Alhamdulillah. Dalam jut ni, seekor saya sidaman, seekor saya sedang, seekor lagi aku release sebab kecil sangat. So geng, alhamdulillah, walaupun daripada awal tadi spot first aku pergi tu macam ada harapan tipis je. Cici-cici nak kumpau kan. Tapi alhamdulillah bila aku pindah kat spot ni, ada hasil lah juga, rezeki aku geng. Itulah dia, yang penting kita nak usaha. Walaupun banyak lah yang lucu-lucu tadi, tapi aku tak boleh buat kata apalah. Kalau dah bukan rezeki geng, depan mata pun boleh terlepas. Ok lah geng, so terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi menonton video ini sampai habis. Umpan aku gunakan hari ni, aku gunakan Caterpillar daripada FG Craft 2. Ok lah geng, so aku nak stop dulu, nak balik rumah. Sejumpa lagi kat video yang lain, next video. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang menonton. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe. Ok, jumpa lagi. Jom sembat.